Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku la astaghfirullah, mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah Sallallahu Muhammad, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, inni la astaghfirullah, saya memohon keampunan. Saya memohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi minta ampun ni, Nabi ni dosa ke? Dan Nabi mohon ampun, Nabi kita berdosa ke? Sedangkan tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, di sana kita tahu bahawa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tu tak berdosa. Sebab mereka tu maksum. Maksum maknanya, Sayyidina Muhammad, mereka itu dipelihara daripada melakukan dosa. Dosa kecil pun tak jatuh, dosa besar lagi-lagi. Itu dia panggil maksum. Cumanya, Sayyidina Muhammad, yang berlaku ialah salah. Yang berlaku ialah salah, bukan dosa. Sebagai contohnya, Sayyidina Muhammad, satu masa satu orang sahabat bernama Abdullah bin Abi Maktum menjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan satu permasalahan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, Sayyidina Muhammad, Nabi sedang melayan pembesar Quraisy. Jadi Nabi dah pun berdiskusi, berdialog, berbincang tentang Islam dengan pembesar-pembesar Quraisy. Jadi pada ketika itu, Sayyidina Muhammad, Nabi kita halabah benar agar dengan penerangan Nabi tentang Islam itu, Sayyidina Muhammad, akan menyebabkan pembesar-pembesar Quraisy itu akan rasa mau masuk Islam. Jadi Nabi itu teringin sangat. Mana fokus Nabi, perhatian Nabi kepada mereka. Penghalaan cakapan Nabi ialah kepada mereka. Maka tanya Nabi jawab. Mereka tanya Nabi kita jawab.
tengah-tengah Nabi kita Sayyidina Muhammad dalam keadaan yang seperti rupa, tiba-tiba main Abdullah ibn Abi Maktum. Abdullah ibn Abi Maktum ni seorang buta. Dahlah buta, miskin pula. Abdullah ibnu Abi Maktum ni Sayyidina Muhammad ialah orang yang dah biasa dah hari-hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dan petang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila lama-lama sekali ataupun satu peluang keemasan, Sayyidina Muhammad mai pembesar Quraisy, Nabi kita fokuslah pada pembesar Quraisy. Tiba-tiba mai Ibnu Abi Maktum. Bila mai jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad dia ingin bertanya satu soalan. Jadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku nak tanya satu soalan. Nabi kita tengah duduk cakap dengan pembesar Quraisy. Tiba-tiba dia mai. Bila dia mai tu, muka Nabi kita berubah. Kalau bahasa kita, nantilah sah. Ni orang duk cakap dengan Quraisy ni. Jadi Nabi kita tu bila macam contohnya senang faham. Kita ni duduk di rumah Sayyidina Muhammad, duk layan tetamu kawan kita mai. Tiba-tiba anak kita mai, "Ma, nak makan kuotiao." Muka mak macam sekujak ni. Macam tu. Jadi kalau pelaman kita kecil-kecil dulu, mak kita putih halus je. Jadi sebab marahlah tu Sayyidina Muhammad. Jadi macam itulah sikap Nabi kepada Abdullah ibn Abi Maktum. Nabi tak puas hati. Nantilah, ni orang duk cakap dengan orang ni Sayyidina Muhammad. Jadi muka Nabi kita berubah, tak puas hati. Pasal apa ramai awak celah ni? Nak tanya kepada kesempatan lain lah. Hang tu hari-hari boleh main jumpa dengan aku. Ni lepas ni bukan selalu nak main. Ni main ni peluang keemasan ni. Nak tarik mereka pada Islam ni. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad bin Nabi kita mukanya berubah, mukanya masam, tak puas hati dengan kehadiran Ibnu Abi Maktum. Tuhan tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan tegur dalam ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sayyidina Muhammad, abasa tu makna bermasam mukalah dia. Wa tawalla ni macam ni. Ya Rasulullah. Wa tawalla ni. Berpaling. Abasa wa tawalla, bermasam mukalah dia dan berpaling wajahlah dia. Nabi maknanya. Anja'ahul a'ma, pada ketika datang kepadanya orang buta. Dia tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, maknanya apa? Tuhan tak bagi bermasam muka dengan datangnya Ibnu Abi Maktum. Pasal apa tuan-tuan? Sayyidina Muhammad, sebab hak ni Islam lah. Hak Islam ni kena jaga, lebih berjaga yang bukan Islam. Sayyidina Muhammad. Al-Quran Tuhan sebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah wahai Muhammad, duduk dengan orang yang selalu berdoa pada Tuhan kamu pagi dan petang. Jadi kita ni hak Islam dah ni kena jaga. Sayyidina Muhammad, depa tu Sayyidina Muhammad bukan nak masuk Islam lagi, bukan nak kata Muhammad kami nak masuk Islam, tak lagi, baru nak dengar penerangan. Tapi berbeza Sayyidina Muhammad, kalau ada orang Islam, kalau ada orang yang bukan Islam, dia main rumah kita ni duduk dalam bilik ayak, duduk pakai kain cukin lagi, pakai kain basah lagi, duduk tengah mandi. Lepas tu Sayyidina Muhammad, lepas tu anak keluar, ayah. Tuan-tuan, dia mandi ni kena pakai kain basah. Sayyidina Muhammad, boleh tak mandi tak pakai kain basah?
Boleh lah, bukan salah pun. Nak tak pakai tak boleh pula. Yang saya nak baca tentang hukum Sayyidina Muhammad. Boleh tak mandi tak pakai kain basah, tak pakai penutup? Mana mandi koboi? Boleh tak? Ada orang mengatakan makruh, ada orang mengatakan harus. Sayyidina Muhammad. Makruh ni macam mana? Makruh ni bila? Sayyidina Muhammad, makruh ni kalau macam kita boleh bayang kita waktu duduk di kampung dulu ni, mandi telaga. Walaupun ada penutup, ada zinc liling, tapi atas pokok orang boleh naik. Atas pokok orang boleh naik, makruh hukum dia. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau di rumah kita tu macam rumah taman-taman lah kan, dia kunci pintu tu, siapa pun tak tahulah dalam tu pakai kain basah ke tak pakai, siapa pun tak tahu dah. Dalam keadaan macam tu hukumnya harus. Sayyidina Muhammad, hukumnya harus. Baik. Walau bagaimanapun Sayyidina Muhammad, pada permasalahan yang berkait dengan masalah yang disebutkan tadi, makruh, bila kata makruh ni maknanya apa? Risikonya ada. Kalau hukumnya haram, risikonya besar. Kalau kita kata makruh, risikonya ada, tapi tak sebesar yang haram. Tapi ada juga makruh daripada risikonya. Bagi contohnya begini, Sayyidina Muhammad duduk dalam bilik ayah, tiba-tiba ayah, adik accident, dia keluar macam mana? Keluar macam tu. Tu kalau tak pakai kain basah, dia buka turut macam tu. Tu risiko tetap ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahu akbar. Jadi bila kita sebut tentang sayyidina Muhammad, permasalahan yang kita sebutkan tadi yang berkaitan dengan sayyidina Muhammad, Ibnu Abi Maktum yang Tuhan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sabaklah kamu dengan orang yang berdoa kepada kamu pagi dan petang, yang nak mengharapkan Tuhan saja. Baik. Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk puluh dengan hak Islam lagi ni. Ni hak Islam ni. Nak buat tak reti. Tuhan tegur, jangan Muhammad, ni Islam dah ni. Islam dah ni. Sabar dengan depa. Tadi berbeza Sayyidina Muhammad, kalau hak mai tu nak masuk Islam. Kita dalam dakwah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba orang panggil, ayah, ada Cina mai, Cina. Dia buat apa? Mai lah keluar Ustaz. Kita pun keluar dengan kain basah tu. Sayyidina Muhammad, nak buat apa abang? Nak masuk Islam. Oh nanti Ustaz, nak pakai tolah Ustaz. Lepas tu nak pakai baju kurung, nak pakai kain bagi elok, nak pakai baju kurung, nak bawa kopiah atas kepala. Tuan-tuan, menunda siapa-siapa yang tinggalkan waktu tu, orang tu nak masuk Islam, hukumnya murtad. Besar. Nanti saya nak bawa kopiah tak? Murtad. Pasal apa? Sebab kita merelakan dia berada dalam kafir. Maksudnya Sayyidina Muhammad, kalau dia nak masuk Islam, puluk tangan kau. Lah tu juga, walaupun pakai kain basah. Pakai kain basah, kepiah tak ada, perut boroi. Suara tu dia pun huluk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Sebab dia nak masuk Islam. Takut kalau kita waktu kita masuk dalam rumah pakai baju, dia mati. Kita redha dia dalam kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi Sayyidina Muhammad ni tak masuk Islam lagi, baru nak dengar. Ni hak Islam lah ni. Jadi layan dulu hak ni. Pentingnya melayan yang Islam melebihi orang yang bukan Islam. Baik. Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi tu ingat hak ni besar lagi. Ni nak dengar tentang Islam. Hak ni dah Islam dah. Rupanya Nabi kita tersalah. Bukan dosa, tapi salah. Baik. Yang Nabi kita, bila sebut Nabi
Saudara Sayyidina Muhammad disebut Rasul, mereka itu tidak berdosa, kecil pun tidak, besar pun tidak. Saudara Sayyidina Muhammad qala wallahi inni la astaghfirullah. Saudara Sayyidina Muhammad kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Saudara Sayyidina Muhammad, aku mengucapkan, memohon keampunan kepada Allah. Jadi memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, Sayyidina Muhammad, dalam sehari. Jadi bila sebut fil yaumi maknanya daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu makna satu dalam satu hari. Tapi kalau kata, contoh kita kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan tu Sayyidina Muhammad tanpa alif lam. Kalau kata bu alif lam, kita kata al-laila. Kalau al-lail dengan alif lam, Sayyidina Muhammad daripada terbenam matahari sampai terbit fajar esok, tu makna dengan alif lam. Tapi kata lailan, kalau lailan maknanya hanya beberapa detik daripada malam saja, mana 3 hingga 4 minit saja. Jadi sebab itu peristiwa Isra' dia tu hebat, pasal dia berlaku hanya 3 hingga 4 minit saja. Tu lama tu, 3-4 minit tu kira lama. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi kita menempuh 4 alam. Alam dunia, Sayyidina Muhammad, alam barzakh Nabi kita pi, alam angkasa Nabi kita lalu, alam akhirat Nabi kita sampai, iaitu alam syurga dan neraka. Nabi pi 4 minit ya. Tu yang menakjubkan. Sayyidina Muhammad lailan, mana beberapa detik saja. Tapi bila kata fil yaumi, Sayyidina Muhammad bukan daripada keluar fajar sampai keluar fajar pula, tu sehari semalam dia panggil. Ni dalam sehari. Sayyidina Muhammad dalam sehari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Nabi kita mengucapkan, Sayyidina Muhammad, lebih daripada 70 kali astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak berdosa kecil, tak berdosa besar. Pasal apa Nabi mengucapkan astaghfirullahalazim? Sayyidina Muhammad, jadi astaghfirullahalazim ni sesuai dengan dia. Astaghfirullah tu astaghfirullah yang sesuai dengan dia. Jangan duk kata Nabi Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak macam kita. Sayyidina Muhammad orang lelaki tak ada tengok orang perempuan, melainkan keperluan dalam majlis pengajian, ketika nak jual beli, nak bersaksi, nak kenal siapa, tu boleh. Sayyidina Muhammad dia panggil, Pak Long. Siapa dia panggil dah? Oh, nak kenal siapa boleh. Tapi kalau nak semata-mata nak tengok lepas, tak boleh. Nak tengok tu bukan nak tengok aurat, nak tengok diri dia tu tak boleh. Tengok aurat memang tak boleh dah. Nak tengok diri dia, dia tutup aurat penuh dah. Contoh kata-kata, tutup habis, dengan muka-muka pun tutup. Kalau dia berdiri tutup, kalau dia diri tak tahu depan ke belakang, pakai purdah, tudung semua. Tengok dia boleh? Tak boleh. Tengok dia jalan? Tak boleh. Sayyidina Muhammad hukumnya haram. Semata-mata nak tengok, tak ada keperluan. Sayyidina Muhammad. Tetapi berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh melihat perempuan. Tak sama macam kita. Jadi kalau benda yang kita tengok tu dosa, Nabi tengok tak dosa. Dia panggil khasais. Baik, Nabi kita boleh kahwin lebih daripada 4. Kita kalau nak kahwin sekat 4 je. Sayyidina Muhammad. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jawab Ustaz ni? Pasal apa? Ada satu orang Cina, dia tanya, dia kata Islam tak adil. Cerdik jugalah Cina hak kata ni. Saya kata pasal apa? Dia kata macam mana
Sayyidina Muhammad, kamu boleh kahwin 4 saja. Nabi kamu boleh kahwin daripada lebih pada 4. Tak adil. Saya kata macam ni, Sayyidina Muhammad. Macam ni, segi logik kita pakai, kita ukur. Nabi itu Nabi. Sayyidina Muhammad, kita ni umat. Mana sama Nabi dengan umat? Sayyidina Muhammad, bagi contoh atas muka dunia ni, orang tak menyamakan di antara pemimpin dan rakyat biasa. Sayyidina Muhammad, kalau orang biasa nak main ke rumah, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau nak main ke rumah tu pemimpin, kita tu lain cara kita sambut. Sayyidina Muhammad, mereka pun ada keistimewaan mereka. Baik, di segi dunia kita boleh faham level tak sama. Nabi itu Rasulullah. Baik, mana saiz tak sama. Sesuailah dia 9. Nabi kita sebelah orang isteri dia, kita 4 saja. Baik, satu. Yang kedua, Sayyidina Muhammad, saya kata, kalau nak kata Sayyidina Muhammad, Nabi itu boleh kahwin hanya 9, kita tu boleh kahwin. Nabi tu isteri dia waktu Nabi kita hidup, waktu Nabi kita wafat, isterinya 9. Sepanjang hidup Nabi kita berkahwin 11. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, saya kata, Nabi dalam hidupnya satu je Tuhan bagi, 11 orang. Dalam hidup Nabi menghimpun 9 orang isteri. Kita ni Sayyidina Muhammad boleh kahwin lebih dari Nabi. Dah faham? Boleh kahwin lebih dari Nabi. Nikah 4, cerai 4. Nikah 4 pula. Lepas tu cerai pula 4, nikah 4 pula. Boleh beribu. Nabi sebelah. Nabi boleh sebelah, umat boleh beribu. Tuan-tuan, jadi maknanya tak sama Nabi dengan kita. Jadi bila sebut Allahumma Sayyidina Muhammad, astaghfirullah, Nabi pohon ampun kepada Allah, jangan samakan dosa ataupun kesalahan kita macam dengan Nabi. Nabi macam kita, tak sama. Baik. Jadi astaghfirullah, aku pohon ampun kepada Allah dengan kesalahan yang sesuai dengan aku, iaitu kesalahan yang sesuai dengan makam aku. Contohnya begini, Sayyidina Muhammad, Nabi kita lepas sembahyang, Sayyidina Muhammad, sepatutnya Nabi kita bangun sembahyang sunat. Sayyidina Muhammad, tiba-tiba mai orang beritahu, Rasulullah, ada rombongan mai daripada Yaman. Tuan-tuan, ketika itu Sayyidina Muhammad, Nabi kita tinggalkan sembahyang sunat, Nabi kita melayan tetamu. Baik, Sayyidina Muhammad maknanya meninggalkan satu kebaikan, buat kebaikan yang lain. Itu makna dia. Baik, meninggalkan satu kebaikan, buat satu kebaikan yang lain. Jadi Sayyidina Muhammad, Nabi kira itu ialah kesalahan. Nabi kira itu kesalahan. Dalam waktu yang sama, sembahyang kita tak boleh buat dua benda. Sembahyang pun nak sembahyang, tetamu pun nak layan. Boleh tak? Tak boleh. Sesuai tak bila tetamu mai kita tak sembahyang? Tak sesuai. Sayyidina Muhammad, tetamu mai kira nak sembahyang, tak boleh. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sayyidina Muhammad, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. Tinggal kerja buat semua, layan tetamu. Sayyidina Muhammad, layan ni maksud apa? Jangan sampai tetamu balik dia merasa tak layan dia. Maknanya Sayyidina Muhammad, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, wajib melayan tetamu. Baik, kita ambil ingat Sayyidina Muhammad, kalau kita tak melayan tetamu dengan sebaiknya, nak pergi ke mana? I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan, kata Rasulullah.
Kamu buatlah apa yang kamu nak buat kepada orang, nanti kamu akan dibalas serupa oleh Allah kepada kamu. Macam ni. Itu hari cuti. Senang Muhammad, anak-anak balik. Jadi kita timbullah idea daripada abang Hafsah tu. Dia kata, mak, ayah, esok kita pergi jalan. Nak pergi ke mana? Jomlah kita makan-makan tak mana. Kita berkelah datang mana. Malam tu anak beranak semua siap makan. Lepas tu boh, semua makanan dalam raga. Boh lah kereta habis dah semua. Yang anak-anak semua, cucu-cucu pakat penuh lah kereta dah. Tiba-tiba main sebiji van daripada mana. Tengok-tengok keluar, orang main daripada Kedah boleh tu main rumah kita. Kita nak keluar rumah, lah dia pun main buat apa tak tahu. Muka macam mana awak muka kita? Awak tak main timeline ni, awak nak keluar berkelah ni, main buat apa ni? Muka tu berubah. Maknanya bila dia main, dia kata nak keluar apa? Memang nak keluar pun. Macam tu kan nak jawab? Baik. Kalau kita nak lain kata tak apa. Main dulu, masuk dulu. Tak apa pun nak keluar. Tak apa main lah. Masuk dulu. Tu lah pengelayar. Maknanya muka ni jangan tunjuk sikit periak tak puas hati lepas. Tu pengelayar. Senang Muhammad. Dia pun rasa tak apa nak aku main. Sampai dia rasa tak rasa kehadiran dia mengganggu kita. Kita pun sembang elok ya. Tak macam tak ada masalah apa pun. Yang perlu anak-anak tunggu. Ayah ni sejam lah ni. Tuan-tuan, pasal apa kita boleh layan? Sebab kita faham Nabi kata, "I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan." Senang Muhammad, kamu buatlah apa kamu nak buat dekat orang, tapi ingat Allah balas juga hati kat kamu. Senang Muhammad. Awak kita tak pernah pergi rumah orang. Esok kita pergi rumah orang, dan dia nak keluar. Macam mana abang? Macam mana dia punya reaksi muka dia waktu kita sampai? Kalau di muka dia masa dia tak seronok kita mai, dia buat hempai-hempai barang, aku tak main dah rumah dia. Dan esok macam tu kalau kita buat orang, Allah balas sopan pula. Tuan-tuan, jadi cerita hidup ni Senang Muhammad kena buat hubungan baik dengan orang. Dengan Allah hubungan baik, dengan orang hubungan baik. Nak pergi ke mana? Senang Muhammad. Ada cerita Allah SWT Senang Muhammad. Mereka ni kaya, tapi kaya tu Tuhan Maha Kaya. Senang Muhammad walaupun harta banyak, melimpah ruah, jutawan, tapi anak tak ada. Orang yang anak ramai, harta tak ada pula. Orang yang harta banyak, anak tak ada pula. Masalah Senang Muhammad. Tuan-tuan, masalah Senang Muhammad. Duduklah laki bini kaya. Kira makan ni semua hak mahal-mahal, loaded semua. Hari tu dia kata kat bini dia, hari ni kita makan ayam bakar. Bini pun proses ayam bakar. Lepas makan ayam bakar, Senang Muhammad. Tiba-tiba mai orang bagi salam di luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dia dah ni? Pergi tengok siapa mak. Bini pun pergi tengok. Abang, orang minta sedekah. Orang nak makan pun payah. Ya abang ada suruh pergi minta ni. Bini pun kata, Pakcik, minta talai pakcik. Jadi pakcik ni pun pergi, dah orang tak bagi. Dia tak menghayati apa perasaan orang ramai. Dia kira kalau tak nak makan, jangan siapa ganggu, minta talai. Tuan-tuan, Senang Muhammad, Tuhan nak ajak bukan lama pun. Muka sampai puluh tahun, berapa hari dia. Lepas tu Senang Muhammad, perniagaan dia hancur, bankrupt, rumah besar kena tolak, harta semua habis. Tuan-tuan, sampai jatuh miskin ni. Senang Muhammad, bini pun tak boleh nak sara, bini pun dia cerai, cuma tak jual ya. Allahu Akbar, cerai bini, habislah hidup mereka.
Sayyidina Muhammad. Tuhan Maha Kaya. Bini ni Sayyidina Muhammad ada jodoh dengan orang lain. Orang ambil bini dia, nikah Sayyidina Muhammad. Orang tu daripada sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari. Ni bukan rancang ni. Tuhan letak jodoh bini tu dengan orang lain. Sayyidina Muhammad. Sampailah Tuhan buka rezeki sampai bini ni hak pernah kaya hari tu miskin, kembali balik kaya balik. Subhanallah. Sayyidina Muhammad. Cuma macam tu lah. Anak tak ada. Suatu petang Sayyidina Muhammad kata lelaki dia, yang buat yang bakar yang. Dalam kitab taklah kata yang, saya yang boh ya. Yang petang ni makan yang bakar, bini pun buat yang bakar. Sayyidina Muhammad tengah-tengah duduk makan, orang bagi salam. Pergi tengok siapa bagi salam tu. Pergi tengok Sayyidina Muhammad, orang tak sedekah abang. Kesiannya kat dia. Bungkus bagi kat dia. Pasal apa? Tak tahu. Bungkus bagi kat dia. Kita tak makan apa bang? Bagi kat dia. Kita ni duduk makan dah. Bagi. Bila nak ulok bagi tu, tak dibagi, patah balik. Pasal apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Ya Allah bang, suami saya hari tu, Masya Allah, Subhanallah. Hang nak heran apa? Akulah peminta sedekah yang pertama hari tu. Tuan, kalau lah suami hari tu, akulah minta sedekah yang pertama hari tu. Jadi dunia ni dia cash, Tuhan balas balik. Jadi kalau kita boleh menghayati perasaan orang, jadi kita faham dan kita tak buat macam tu. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Nabi kita SAW meninggalkan sembahyang sunat sebab Nabi kita buat satu benda yang baik yang lain. Nabi kira tu salah. Tu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sedangkan salah lah, tak salah. Tapi Nabi kira tu salah. Jadi tu katakan astaghfirullah ni, iaitu mengucap keampunan kepada Allah sesuai dengan maqam Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Taubat ni makna apa? Taubat ni maknanya kembali kepada Allah. Sebab passion dia Sayyidina kita ni, kalau kita buat dosa, lupa kepada Allah. Dia di antara dua benda. Sayyidina Muhammad, yang pertama taat, yang kedua maksiat. Taat ni bila kita buat, Sayyidina Muhammad menyebabkan kita ingat kepada Allah. Maksiat bila mana kita buat, kita lupa kepada Allah. Baik, Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita buat maksiat, Sayyidina Muhammad, mana kita lupa kepada Allah, bila kita bertaubat, balik kat Tuhan balik. Balik Tuhan balik. Ingat balik kepada Allah. Itu maknanya taubat. Baik, Allah Sayyidina Muhammad, ataupun dia panggil settle balik. Taubat tu settle balik. Mana? Kalau kita kata gini, kalau naik kereta tu, kan mileage kita duk naik kan, sampai 25,000, 85,000, 20,000. Jadi bila taubat ni apa? Tekan balik. Zero balik. Tu mana taubat. Kembali balik. Mula balik. Asal balik. Balik asal balik. Kosong-kosong. Itu mana taubat. Kembali kepada Allah. Ini tuan-tuan, pasal apa pentingnya taubat? Baik, Allah Sayyidina Muhammad. Sebab taubat ni dia benar berkait dengan hati. Sayyidina Muhammad. Taubat ni, taubat ada 4 syarat. Syarat yang pertama, Allah Sayyidina Muhammad kena mengaku. Syarat yang pertama kena mengaku. Mengaku apa? Ya Allah, Tuhan aku berdosa, Tuhan aku, kena mengaku berdosa. Syarat pertama. Allah Sayyidina Muhammad. Apa pentingnya mengaku? Pentingnya mengaku untuk menimbulkan rasa menyesal. Pentingnya mengaku untuk menimbulkan rasa menyesal. Sayyidina Muhammad. Sebab tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, taubat ini ialah menyesal.
Waktu kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Menyesal itu ialah taubat. Maksudnya, Sayyidina Muhammad, orang yang tidak menyesal berarti tidak bertaubat. Bahkan Sayyidina Muhammad, kalau kita kata astaghfirullahaladzim sebelum menyesal, kita tu dikira mempermain-mainkan Allah. Menyesal doa lagi, mulut keluarlah astaghfirullahaladzim, kita dikira mempermain-mainkan Allah, panggil istihza, dosa, mempermain-mainkan Allah. Kata tuan, sebelum mengucapkan astaghfirullahaladzim, hadirkan penyesalan. Ya Allah, pasal apa aku buat? Astaghfirullahaladzim. Menyesal, timbulkan penyesalan. Sedangkan taubat bukan syarat taubat 4. Yang pertama kena mengaku Sayyidina Muhammad, yang kedua kena menyesal, yang ketiga Sayyidina Muhammad berazam untuk tak buat dah. Sayyidina Muhammad. Yang keempat, tidak mengulang lagi kesalahan yang pernah kita buat. 4. Sayyidina Muhammad. Syaratnya 4. Tapi pasal apa Nabi kata an-nadamu taubah, menyesal itu taubat. Sedangkan taubat tu kena ada 4 perkara. Dia pasal apa Nabi kata hanya menyesal itu taubat. Kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, sebabnya dia isi taubat. Menyesal itu adalah merupakan syarat yang paling besar kepada taubat. Macam kita katalah sebuah hadis Nabi sebut, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Haji itu arafah lah ke haji? Haji itu mula daripada kita tu rumah kita niat masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu kita pergi Arafah, lepas tu kita bermalam di Muzdalifah, lepas tu kita melontar di Mina, lepas tu kita tawaf, kita sa'i bermalam di Mina. Tu haji. Tadi pasal apa Nabi kata haji itu Arafah? Sebab Arafah ni dia isi besar kepada haji. Sayyidina Muhammad tujuan pergi haji sebab nak berimpun. Di mana? Di Arafah. Maknanya kalau tak pergi Arafah, kira bukan buat haji. Contoh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi isi besar kepada taubat ialah menyesal. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi bila kita taubat, Sayyidina Muhammad, Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad dalam sehari 70 kali lebih. Pasal apa kita bertaubat? Bertaubat Sayyidina Muhammad sebab kita berdosa. Dosa ni dibuat di mana? Di mata, buat dengan mata, buat dengan telinga. Sayyidina Muhammad buat dengan tangan, buat dengan kaki. Hidung kita pun kadang-kadang kita buat kesalahan dengan Allah. Kita menghidu bauan wangi-wangian yang tak sepatutnya, iaitu kita menghidu wangi-wangian orang yang bukan halal kita menghidunya. Perempuan pakai spray semok tu lah, wangi tu senang. Dia semok wangi, lalu dia pergi kata amboi wanginya, ikut lagi. Dia pun buh tu lah. Dia buh nama tu pun teruk, follow me. So ikut dia. Boleh lah? Mana boleh? Orang lelaki yang mencium bau orang perempuan itu hukumnya haram. Ada orang perempuan tanya saya, tu orang perempuan nak pakai apa? Perempuan ni kena bagi busuk lah. Tujuan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, orang perempuan ni bauan ataupun wangi-wangian yang diizinkan oleh syarak masalah Sayyidina Muhammad, iaitu jenis wangian yang lembut baunya. Jangan salah faham. Kalau kita pergi tempat orang Jamiah SN, kita tanya hak mana wangi tau, dia kata hak ni untuk laki-laki, ni untuk perempuan. Saya kata apa bezanya? Orang laki-laki bau keras sikit, hak perempuan bau lembut sikit. Bukan hak tu. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, bau dia ni iaitu bau tempat bau ya. Bau zaman mana? Bau tak ketiak. Bau tak ketiak.
Kalau buh dia buka ya. Orang lain tak buh, tu makna lembut. Tu Islam baginya. Senama atau akan mudah kita kata pakai bedak tu boleh. Tapi kena pakai semua tu tak boleh. Pasal apa? Hak tu bukan kita yang bau. Semua bau. Dia pula minta bau lah, bau dia. Dia wanginya. Betul. Jadi Allah SWT Muhammad, bila mana kita buat dosa dengan anggota-anggota ni, Sayyidina Muhammad, yang terima risikonya apa? Yang terima risikonya paling teruk adalah hati kita. Sayyidina Muhammad, tengok maksiat, titik hitam. Tengok lagi, titik hitam. Tengok lagi, titik hitam. Sampai kalau kita tak astaghfirullahalazim, tak sampai menyelubungi hati kita dengan titik-titik hitam. Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata astaghfirullahalazim, apa hikmahnya? Dia lekat. Hak hitam tu lekat. Hitam tu lekat. Baik, Allah SWT Sayyidina Muhammad. Bahkan tuan-tuan, Sayyidina Muhammad memberi kesan kepada anggota yang kita guna. Mata Sayyidina Muhammad kalau guna kepada benda maksiat, mata tidak tahan sampai ke akhir hayat. Sayyidina Muhammad, gigi, telinga, kudrat dan sebagainya. Satu ulama bernama Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah. Imam Baijuri. Sampai umurnya 90 tahun, 100 tahun lebih umur dia. Sayyidina Muhammad pandangannya elok, pendengarannya elok, giginya cukup. Sayyidina Muhammad, orang kata Maulana Syekh, Sayyidina Muhammad tua sana. Tapi semua elok. Apa yang Tuhan amalkan? Dia kata Sayyidina Muhammad, hafaznahu fi sighar, hafaznahu fi sighar, hafazahullahu fil kibar. Dia punya formula dia, Sayyidina Muhammad, hari itu suatu kami budak-budak, kami remaja, kami muda, kami jaga semua ni. Sayyidina Muhammad, mata tak tengok yang haram, telinga tak dengar yang haram, mulut tidak makan yang haram, tak cakap benda yang tak elok, kaki tak melangkah ke tempat yang tak elok, tangan tak pegang benda yang tak elok. Waktu muda kami jaga semua ni. Jadi pada hari itu Allah pula jaga hak kami. Ya, sebab tu ada seorang orang mengatakan, Sayyidina Muhammad ni baju yang kita pakai. Baju yang kita pakai ni, Sayyidina Muhammad, dia cepat reput kalau kita memakainya, kita menggunakan pada ketika mana kita selalu melakukan maksiat. Kalau duk pakai baju tu ke? Enggak. Kita pakai baju pergi masjid. Orang pakai baju pergi disco. Hak pergi masjid dia tu, hak tahan baju ni tak reput ni. Tahan. Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pergi tempat tak elok, dia reput. Maknanya tu dah paling kesan dosa. Sayyidina Muhammad. Jadi kita barangkali kita boleh faham apa makna racun. Sayyidina Muhammad, apa makna racun? Kalau tengok baju tu, baju kita Sayyidina Muhammad, kalau tuan celup pelorok lebih daripada had, tuan angkat lekang habis ni, relai baju tu. Kalau kita boleh faham pelorok tu dosa tu lagi. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Muhammad, kalau dia baju sendiri pun lebih kesan pada tu, hati dia gerak macam. Hancur hati. Hancur hati ni tahu macam mana? Sayyidina Muhammad, dia tidak boleh lagi menerima kebenaran. Sayyidina Muhammad, hati ni, kalau hati ni elok, mana dia hidup. Hidup ni Sayyidina Muhammad ni, dia tu guru mengajar, dia senang terkesan. Mana hidup, dia boleh, dia respon tu elok. Tapi kalau hati tu mati, jenuh hidup. Saya ada dua tiga kali ada pengalaman. Kalau kita berceramah di sekolah menengah agama, tak sama berceramah di sekolah menengah biasa. Budak sekolah agama ni senang hidup hati. Kalau kena rakyat, dia boleh teriak. Kalau kena dengan dia. Sekolah menengah ni, susah nak bagi hidup.
Pasal apa? Mereka tak biasa hati mereka hidup. Dunia mereka ialah dunia. Masuk sekolah, Sayyidina Muhammad mereka dah masuk pagi sampai balik, esok lagi masuk sampai balik. Dalam hari-hari itu dibuh dunia, dibuh dunia, dibuh dunia. Masuklah pelajaran agama. Tak boleh nak sama. Maknanya dunia banyak sangat. Maksud tapi Rasulullah agama ni hari-hari agama sebut Allah, 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 Nabi, 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 akhirat, akhirat, akhirat. Dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Hati dia hidup. Lalu nama maksudnya kalau ibaratnya wayar ni nak buh dipelak. Wayar tu dah dipelak lah. Cuma nak petik je. Tu budak sekolah agama. Tapi kalau Sayyidina Muhammad budak sekolah menengah biasa, kita nak proses nak sambung baru. Nak bagi hidup hati dulu. Kena zikir banyak, kena astagfirullahalazim banyak, bagi demai Tuhan balik, masuk balik, masuk balik, masuk balik. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Muhammad pasal apa? Dosa. Dosa ni memberatkan taat. Dosa ni memberatkan taat. Sayyidina Muhammad. Contoh saya kata, saya nak tanya orang muslim-muslimat ni, mudah tak nak pergi masjid bayar jemaah? Tak kira lah siapa pun. Nak pergi masjid ni Nabi kata susah. Nak pergi tu 5 waktu tu, khusus orang lelaki lah, nak pergi 5 waktu tu bukan mudah. Kalaupun dia semangat, pergilah seminggu, lepas tu malah pirah. Pasal apa? Dosa. Dosa puncanya. Maka demikian juga nak bangkit malah mudahlah. Susah nak bangkit, bukan dia mudah. Pasal apa? Dosa juga. Jadi dosa ni dia punya kesannya menyebabkan injin taat tak hidup. Macam kita start kereta tak mau hidup. Tekan kunci, tak hidup, tak hidup, tak hidup. Pasal hati tu penuh dengan maksiat. Melainkan bertaubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi taubat ni membersihkan hati. Hati bersih dengan apa? Hati bersih dengan taubat. Taubat tu apa? Menyesal. Muhammad. Sani bawa kereta. Astaghfirullahalazim. Jadi dia letak punggung atas kursi. Astaghfirullahalazim. Tak berhenti membersihkan hati. Membersihkan hati. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi bersihkan hati dengan taubat. Sambil naik motor, saya bawa kereta, balik rumah seorang-seorang, bawa kereta. Ni otak duk fikir, ya Allah, banyaknya dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah yang membersihkan hati. Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila kita bersihkan hati, Sayyidina Muhammad, barulah boleh kita isi amal taat, baru lekat. Kalau kita tak bertaubat, Sayyidina Muhammad, nak buat amal taat tak lekat. Macam kita kata ni, cat di rumah kita, dia nak buat cat baru, dia kena sombong, buang hati tak elok tu, barulah lekat cat kita buh. Tapi kalau hati kita ni tak elok, buruk, dosa banyak, nak buh tu amal taat, tak lekat taat. Mayang duha, mulai hari tu so tak nak buat lah. Pasal apa? Tak lekat. Buat tak lekat. Nak bagi amal lekat, wajib bertaubat. Hari-hari kena taubat. Sepanjang masa kena taubat. Mana kena menyesal tu sepanjang masa. Nak tak dosa, mana ada orang tak dosa. Semua orang berdosa. Dosa abang Tok Guru besar mana? Tok Guru berajak di langit pun dosa juga.
Tak usahlah habaq siapa pun, tak guru besar mana pun, semua dosa. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dosa tu sifat manusia. Kalau kita tak berdosa, kita bukan manusia. Ustaz, nampak Ustaz? Saya ni tak dosa Ustaz. Hang bukan manusia. Hang malaikat pun. Kalau manusia mesti berdosa. Sayyidina Muhammad mesti berdosa. Cuma dosa tu kadang-kadang siapa pun tak tahu. Kita seorang-seorang dia tahu. Ni, Masya Allah macam saya ni, pakai dengan jubahnya, pakai dengan sorban, ngajak hari-hari ngaji, ngajak siang, ngajak malam, ngajak petang, ngajak. Ustaz tak dosa apa? Bukan malaikat.